Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, syukur di pagi yang cukup indah ni kita bertemu sekali lagi dalam misi khas misi khas sebelum Ramadan. Betul-betul hari ini, hari Sabtu, sehari sebelum Ramadan, saya dapat jemputan dari rakan untuk melakukan satu misi khas special lah sebelum menyambut bulan Ramadan ni. Alhamdulillah ada rezeki. Hari ni adalah hari misi cencaru. Dah lama, hampir 2 tahun rasanya saya tak mencencaru. Hari ni ada rezeki saya. Okey, waktu sekarang pukul 7.30 pagi. Saya berada di sebuah jeti yang cukup lama dan cukup terkenal di Pelabuhan Kelang, iaitu jeti Persatuan Pengair Selangor yang terletak di lingkaran Sultan Hishamuddin, kawasan perindustrian Selat Kelang Utara. Jeti ni banyak melahirkan otai-otai tosoho, tekong-tekong tosoho, dan juga pemancing-pemancing tosoho di jeti Pengair ni. Dia terletak di Tanjung Harapan. Dari sana, dari kawasan Jalan Besar, dari sini terus ke sana Tanjung Harapan. Dia akan berpusing juga keluar balik Tanjung Harapan. Yang sebelah kanan ni, ini tempat ni popular. Banyak kolam-kolam pancing di sini. Sea Lion, kolam pancing Syafiq dan sebagainya ada di ujung ni. Dia akan berpusing keluar balik. Dia macam satu tanjung. Kita akan masuk ke dalam, kita berkenalan dengan rakan-rakan saya tu, dan juga melihat jenteranya sekali. Okey, kita telah memasuki kawasan jeti Pengair. Jeti ni terletak betul-betul di muka laut lah. Dia tak macam jeti ikan bilis terletak jauh dari muka laut. Yang ni terus saja keluar ke muka laut. Senang lah untuk nak pergi cepat, nak balik pun anytime pun boleh. Tapi ikut keadaan air jugalah. Kadang-kadang air terlampau kecil, susah juga keluar. Di sebelah sana jeti Yacht Club dan juga Pelabuhan Selatan, dan kita sebelah sana Pelabuhan Utara. Kita akan keluar ke sana nanti. Kita bagi penerangan asas mengenai bot dan memperkenalkan rakan saja yang buat permulaan ni. Saya dibantu, kan dibantulah ramai rakan saya menolong mengangkat barang. Sebab jeti ni agak jauh dari jalan ke bot. Okey, sebelum berkenal dengan orangnya yang elok, kita berkenal dengan jentera dia dululah. Orang tu abaikan dulu. Okey, inilah jentera yang membawa kita memancing hari ni untuk mendapatkan ikan cencaru, insya-Allah. Kita lihat di depan bot ni, bot baru, tak sampai setahun, masih baru lagi. Warna oranye, warna nelayan ni, warna nelayan Selangor. Ada winch di depannya. Okey, cukup senang. Oh, tak ada winch, tak ada. Tak ada winch Ada Ada winch winch tosorok. Oh, ada winch ada winch Winch dia simpan dalam peti untuk bagus macam ni. Dia tak terdah pada air masin, dia simpan dalam tu. Okey, memang cukup senang lah kalau kita nak buat trip ke. Untuk parking tak payah sakit pinggang, lengan besar angkat sau. Kalau tak silap, bot ni panjang 30 kaki dengan kelebaran hampir 7 kaki lah, ataupun 7 kaki setengah. Cantik kanopi, tempat duduk dia pun ada 2 layer macam ikan bilis. Kita lihat dia punya jentera dia, enjin dia. Dia menggunakan jentera Mercury. Cukup berkuasa Mercury ni. Tapi kekurangan dia spare part mahal sikit lah. Standard lah, Continental kan. Okey, 150. Okey, kenalah dengan bot 30 kaki dengan enjin 150 4 stroke. Sebelum kita bertolak, saya terus ulas lah sedikit dengan cencaru. Sebab apa? Kita akan melihat ikan yang sama saja. Saya akan bagikan anda sedikit informasi. Mungkin anda satu hari nanti berpeluang untuk turun mencencaru dengan rakan saya ke ataupun rakan-rakan lain di Port Kelang. Jika di pantai timur ada musim sotong, di sebelah utara ada musim ikan tenggiri. Di Port Kelang memang terkenal dengan cencaru, trip cencaru kuda orang panggil sini.
Ikan ni hanya hadir bila air pasang besar. Macam hari ni air 5.4 tak silap pagi ni. Air petang lagi besar 5.6. Ikan ni akan ada dalam sebulan, ada 2 kali. Yang kali yang pertama tu mungkin 3-4 hari, kali yang kedua tu hujung bulan mungkin 3-4 hari juga untuk memburu ikan cencaru ni. Jadi sesiapa yang berminat, bolehlah datang ke Port Klang mencuba cencaru. Siapa yang mancing asyik kumpau tak dapat ikan, cubalah cencaru, insya-Allah mesti dapat. Mesti dapatlah. Kalau ada rezeki beratus-ratus ekor anda dapat nanti, insya-Allah. Okey, itu dia cencaru. Dia air besar saja dia akan hadir. Di manakah lokasinya? Lokasinya agak jauh. Kita akan naik ke utara, hampir juga 70 ataupun 80 km lah. Penggunaan minyak agak banyak. Nak pergi kawasan jauh dengan jentera 150 dengan bot 30 kaki ni, dengan orang dengan berat-berat muatan lain ni, anggaran saya penggunaannya antara 7 hingga 8 tong, antara 300 hingga 400,500. Itu penggunaan minyak saja. Belum yang lain lagi, ais, mata dan sebagainya. Siapa yang nak mengikuti trip ke Cencaru ni, rakan-rakan saya sini banyak yang membuat trip ni. Harga mengikut saiz bot. Selalu saiz bot yang macam ni dia akan ambil dalam 1,300, 1,500 lah. Kalau bot besar lagi mahal lah, mungkin lebih muatan dia, ramai orang boleh mancing. Begitulah, anda bolehlah congak-congak mengumpulkan bajet anda jika ingin mencari cencaru di Port Klang. Kena ikut video ni kali ni, jangan skip sebab banyak putua-putua dari Otai atau Johor ni. Macam mana nak mencari caru, kawasan mana nak tengok air macam mana, umpan macam mana, rod macam mana dan sebagainya. Di laut kita menggunakan alat navigasi GPS. Nampaknya tekong kita tu tengah sibuk mempersiapkan fish finder. Okey. Yang ini fish finder. Okey. Dia menggunakan set GPS-nya Lawrence Lawrence dalam dimensi Zul lah. Yang paling mahal inilah dia. Nampak ke tak nampak ni? Apa tu? Koden tu dia punya fish finder lah. Koden satu jenama yang hebat lah. Harga dia pun boleh tahan. Okey, dia menggunakan transducer tembaga Tembaga. Pada penonton yang tak biasa fish finder, dia menggunakan transducer. Transducer ni banyak. Ini transducer dia. Ni transducer tembaga ni. Ini transducer ni cukup powerful orang cakap. Dia akan tembus ke lantai. Tapi selalunya diletakkan di kotak umpan lah yang ada air. Sebab dia memerlukan air. Kalau tidak nanti dia terbakar pula dia. Sebab dia berbunyi kadang-kadang. Dah siap dah. Okey. Nampak? Masa berlalu cahaya matahari pun dah naik tanpa berlengah masa. Saya nak memperkenalkan kepada anda sahabat saya ni. 2-3 kali dah saya bermisi dengan dia. Sebelum ni saya bermisi dengan bot sebelah ni. Bot rakan baik dia. Hari ni saya bermisi dengan bot dia sendiri. Alhamdulillah. Sahabat baik saja, juga timbalan yang dipertua Persatuan Bot Rekreasi Selangor. Inilah dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Azizul Ikram bin Muhammad Jamaluddin, salah seorang ahli Persatuan Pengair Selangor dan juga ahli Persatuan Bot Rekreasi Selangor. Jadi hari ini misi mencari laut puasa, mencaru. Diharap hari ini dapat hasil yang lumayan dan selamat pergi dan selamat balik lah, insyaAllah. Okey, inilah dia saudara Azizul lah. Muka dia garang macam bonza tapi hati dia baik. Memang orang dia hebat. Banyak nanti tips dan foto-foto yang cukup hebat akan diberikan oleh Azizul lah. Anda nantikan satu persatu dia akan keluarkan untuk semua penonton, untuk anda nanti, untuk masa depan jika anda ingin mencencaru. Tak payah anda tertanya-tanya. Okey Zul? InsyaAllah saya akan share. Dia akan kongsikan ilmu yang ada. Di Port Klang ada dalam 10 orang yang memang mencaru sajalah. Dia punya tiap-tiap air besar caru. Inilah salah seorang Azizul. Nantikan. Okey, hari ni kita satu bot berempat berbaju biru ikan bilis. Kenalkan diri anda. Saya Alang. Hari ni kita nak mencari ikan cencaru. Doakan kita orang pergi selamat dan balik lah. Lepas tu jangan lupa subscribe Azman Ikan Bilis. Terima kasih Alang. Okey, tu Alang orang kuat hari ni, orang kuat. Azizul biasalah tekong, orang kuat dia Alang. Okey, satu lagi sahabat saya di Persatuan Bot Rekreasi Selangor, orang kuat juga, AJK, yang selalu membantu apa-apa juga acara dia mesti ada. Orang penting ni dah. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Port Klang. Saya doakan misi berjaya untuk mencaru hari ni bersama tekong terbaik dan YouTuber terbaik, Azman Ikan Bilis. Terima kasih. Terima kasih pada bajunya. Okey. Smart. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih Wawa. Itu sahabat saya Wawa memang orang dia memang ceria dan bertenaga lah. Orang kuat juga hari ni. Semua berbaju biru saya berbaju hitam. Jika anda berminat ada di Shopee. Yang ini limited saja. Kualiti yang terbaik untuk anda. Saya buat semua yang terbaik untuk anda. Okey, dia bertahan 3-4 tahun saya dah gunakan, insya-Allah. Selalunya kita akan berkonvoi antara 4-5 bot lah dan bertemu rakan-rakan lain di sana, insya-Allah. Oh, cantik lah. Pukul 8.12 minit pagi kita akan meninggalkan pangkalan Pengail untuk terus ke tengah laut Okey, nantikan kita nikmati pemandangan. Okey, jom kita gerak. Waktu sekarang pukul 8.45, kita berada di hujung Pulau Ketam. Sebelum kita keluar ke Laut Lepas, kita masih lagi menunggu rakan sebenarnya di sini. Sambil menunggu tu untuk tidak membuang masa nanti. Sebab bila di laut, di Jenjaru nanti kita tak nak membazir masa lah. Kita akan fokus ke mencari ikan. Kita dengar dulu sedikit tips dari tekong kita. Dia akan bagikan semua petua-petuanya. Okey, saya nak tanya yang pertama lah pada saudara Azizul kita ni. Nak cari ikan tu macam mana sebenarnya? Zul, cari ikan ni Jadi cari ikan ni kalau ikut, dia memang ada tempat dia.
tempat yang dia selalu berkumpul. Cencaru ni satu ikan yang pergerakan dia yang pantas lah. Jadi dia selalu akan main dekat tali arus, tempat drop off. Drop off tu maksudnya macam ada air terjun lah di laut tu. Tempat tiang ataupun boya ke yang ada objek untuk menahan arus. Jadi dia ni main di belakang arus. Tekanan arus yang kuat tu. Pasal dia satu ikan yang jenis dia punya diet untuk makan anak ikan. Jadi kawasan-kawasan yang seperti yang saya cakapkan tadi itu tempat kawasan anak ikan bermain lah. Bila saya siang ikan tu, dalam perut dia tengok banyak anak-anak ikan kecil lah. Jadi kita kena kenal pasti tempat tu. Kita cuba dengan menggunakan mata Apollo lah. Okey, itu dia tip mencari ikan seperti Azizul cakap, di tali arus lah. Yang penting kita cuba dapatkan tali arus tu, dan mungkin mengikut naluri jugalah, dan kita menggunakan sonar juga yang cari dia. Itu tip mencari ikan. Peralatan pancing yang pertama selalunya orang gunakan apa tu? Peralatan dia kalau dulu kita gunakan headline lah, tapi disebabkan dengan keadaan saiz dia dan kuantiti sekali bila kita tarik tu terlampau banyak, jadi kita sekarang terpaksa ubah cara, terpaksa gunakan ni lah, electric reel. Jadi saya suggest mana yang nak gunakan tu ambil yang heavy duty. Saya ikut pengalaman saya sebelum ni 2 biji jugalah electric reel saya dah kong. Okey. Pasal keadaan batu ladung dia yang berat, tanggapan dia lagi. Jadi untuk handline dan mesin reel yang biasa ni tak mampu rasanya. Okey, terbaik So memang betul lah katanya, sebab kalau kita gunakan manual, satu batu ladung ni berat. Ikannya mungkin 10 mata, 10 ekor kalau kena memang berat. Sekali dua boleh, tapi kalau bayanglah akan berkali-kali berulang kali. Mau bengkak tangan ni Zul. Betul. Kita tak mau penat terseksa pula. Dia sebab tu kita gunakan bangla electric reel. Kalau boleh cari yang heavy duty, yang 4,000 ke atas lah. Ya, betul. Jangan 1,000 boleh, tapi takut mudah rosak. Kalau boleh dapatkan brand Meya lah. Meya macam ni. Command. Ni memang heavy duty. Kita panggil dia ni kereta kebal lah. Nak cari caru, nak cari pari pun boleh, sebab dia jarang meragam. Yang biasa-biasa ni kalau sesekali boleh, tapi kalau dah kerap dia akan meragam. Itu dia. Kita gunakan mengla, bukan manual. Manual boleh, tapi tak digalakkan. Okey, rod. Macam mana dengan rod ni? Medium size ke atas. Tak terlalu lembik Jangan terlalu lembik, nanti dia tak mampu untuk menampung berat ikan dan berat batu ladung. Heavy sangat pun janganlah, pasal heavy sangat nanti dia akan mengakibatkan kita punya mata Apollo tu kangkang dan putus. Faham. Ada main dah, ada momentum sikit lah. Ada momentum. Medium size memang sesuai lah. Panjang, tak mau panjang sangat lah. Panjang tengok pada kedudukan pemancing dalam bot. Kalau dia serasi dengan rod yang panjang, kalau di bahagian depan memang sesuai lah. Macam kita bahagian belakang, jadi cukup untuk yang 5.6 kaki macam tu. Dua yang kat depan tu tak ada gangguan, jadi panjang lagi sesuai lah. Betul juga kata Azizul tadi, kalau terlampau panjang, kalau yang belakang ni susah, takut terkena kanopi. Dan kalau yang rod yang lembik juga, kadang-kadang kita seronok tengok dia melengkung kat bawah tu. Tapi bila kita nak pump naik, masa tu kadang-kadang dia menegak, ikan tergantung lagi, itu yang akan jadi patah. Akan patah. Banyak terjadi macam tu So cari yang medium lah, yang sederhana, ada dia boleh main. Bayangkan batu kita saya berapa dia? 20 18 dengan 20. Bayangkanlah dengan ikan ni. Cari rod yang sesuai. Tali berapa pound? 40 pound ke atas lah, tu yang sesuai. Hari ni menggunakan mata mata Apollo yang disulam khas oleh Encik Azizul. Selalu kalau ikut trip, Tekong akan sediakan lah. Sebab ini special lah, tak ada jual di kedai. Okey, ini dah dia mata khas dia, mata Apollo. Ni mata Apollo dia Ni dibuat oleh sahabat saya lah. Ini berapa pound agaknya ni? Ini 50 pound. Mata berambut ni 40 pound. Mata saiz berapa tu? Saiz 12. Saiz 12 Berapa biji mata ni? Ini 7. Untuk kategori pemancing baru nak berjenak-jenak, dia gunakan ni lah. Kalau saya guna ni 10. 13 ke 26. Ke 25 mata. Expert pro lah. Mata tajam, jadi berhati-hati bila menggunakannya. Betul. Mata Apollo ni akan disediakan oleh Tekong jika anda mengikuti trip di Peklang ni. Untuk yang amatur, dia akan bagi 7 mata saja. Dan pro dan orang tamak sikit lah. Ikut atas permintaan. Azizul gunakan 13 mata. 13 untuk percubaan. Kalau rezekinya lebih, saya akan guna 20 ke 25. 25 dia akan sambung lagi tu jadi 50 mata. Anda bayangkan.
Anda bayangkanlah sebab apa? Pro saja boleh buat. Azizul memang boleh buat. Saya pernah tengok dia naik mata pancing tu, ikan tu macam rambai sebab dia gunakan 20 mata. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan saksikan sendiri. Setakat ni je tip yang kita bagi dulu. Nanti kita akan tengok real di lapangan. Okey Jom, terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Banyak lagi tip kan. Saksi. Sebentar lagi. Dengar tu, jarang sekali tekong yang nak kongsi benda yang berkenaan mancing ni. Tekong yang baik hati saja. Kebanyakan tekong-tekong banyak senyap lah, banyak senyap, rahsia-rahsia. Hari ni rahsia tu akan dibongkar untuk kebaikan dan penonton Al-Zaman Ikan Bilis. Anda teruskan menonton, insyaAllah. Salam. Okey, rakan yang kita tunggu dah pun sampai. Dari sini 2 buah bot mungkin di tengah nanti ada lagi ramai rakan-rakan dari Poklang untuk kita akan memancing cencaru kali ini. Sebentar lagi kita akan bertolak lah. Inilah rakan saya. Saudara Ipoh tu dari PBRS juga. Okey, berapa orang ni? 5 orang tu, total 6 lah. Dari mana? Dari Kampung Nelih. Oh, Kampung Nelih juga. Cencaru. Okey, selamat mencencaru. Okey, mudah-mudahan semua terbaik hari ni. Okey, mantap. Kita akan bergerak sebentar lagi ya. Doakan terbaik untuk kita semua dan rakan-rakan di luar sana. Kita selamat pergi dan selamat kembali dengan penuh tong InsyaAllah. Okey. Okey, kita nantikan di sana nanti. Alhamdulillah dalam pukul 10.30 pagi kita dah sampai ke lokasi yang dituju. Perjalanan cukup cantik hari ni. Cuaca cantik, laut pun cantik, cukup indah pagi ni Kelihatan di sini juga ramai dah rakan-rakan cencaru dari Poklang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 hingga 7 biji bot Okey, untuk pengetahuan anda semua, mencencaru ni kita tidak akan bersauh, kita hanya menotok ataupun drift saja. Okey, kedalaman air average lah dalam 30 hingga ke 40 meter. Kelihatan rakan-rakan saya sana sudah menyediakan setup dan bangla pun telah dipasang. Masih meluruskan pinggang Perjalanan agak jauh, 2 jam lebih tadi. Tekong kita masih lagi mencari spot yang menarik berdasarkan GPS, sonar dan juga naluri lah, membaca di manakah letaknya ikan tu. Masih lagi berpusing-pusing. Senyum sikit sini wak. Jatuhan pertama telah dilakukan oleh wak-wak di sebelah depan sebelah kanan sini. Ada ke? Belum Testing. Oh, testing reel. Dia menggunakan Mia juga CX4. sama CX4 SP, sama macam saya juga. Dengan rod 5 kaki setengah. Di sebelah sini alang menggunakan Daiwa. Leo Bridge. Okey, di belakang Jizul. Nanti kita lihat tekong kita kita fokuskan pada di depan. Sebab tekong kita tu memang otai lah. Tu dia. 5 meter. Inilah dia. Inilah ikan yang kita cari Ikan yang pertama di sebelah depan wak-wak. 2 ekor berkembar. Ni kitai. Okey. Bagi 5 dulu awak, bagi 5 dulu. Alright. Okey, tu dia. Ini orang kuat kita Kita akan bagi dia terus menaikkan ikan. Kita lihat ikan yang pertama kita dulu. Inilah dia ikan yang kita cari-cari. Ikan yang datang pada musim air pasang besar di Selangor Ikan cencaru kuda. Ini saiz ni dalam 4 ekor 1 kilo. Ikan ni cukup lincah ganas jugalah. Inilah dia ikan cencaru kuda, ikan buruan kita. Ada lagu dia untuk dinyanyikan kepada anda semua. Inilah dia ikan cencaru kuda
mata dia cukup bersinar. Mudah-mudahan hasil kita lumayan hari ini. Kita teruskan aksi kita. Macam seko lah. Akan naik. Okey, di sebelah kiri pula alang. Seko je. Takat ni dia masih belum rancak lagi masih belum rancak, baru sampai. Kita kutip dia dulu mana yang ada. Dia ada time rancak dan bergaya nanti kita teruskan ramai-ramai turun. Masih awal lagi. Baru hampir pukul 11, 10.53 minit pagi. Inilah dia yang baru dinaikkan. Okay, Lang, tahniah Lang atas lesen tu bagi 5. Oh. Okay. Setakat ni tekong belum Tekong last lah. Dia cencaru makan petang. Kita masih lagi dalam misi mencari Kita terpaksa kutip sikit sana, kutip sikit sini. Salah satu sebab mencaru ni banyak gunakan minyak. Kita tak menotok, kita akan sentiasa bergerak. Bot kita akan ditolak oleh arus yang laju, air biasalah air besar. Dan kita akan kembali ke tempat posisi asal ataupun cari di lain posisi. Sebab itu penggunaan minyak cukup banyak masa aktiviti mencaru ni. Okey, ekor kita masih lagi berusaha. Setakat ni hanya 2-3 ekor di depan Time rancak dia akan ada nanti. Anda nantikan. Di depan tetap bersemangat. Doakan yang terbaik untuk kami berempat ni. Ada. Dulu. Tekong makan kata dia. Biarlah dulu. Tekong. Okey, tekong Lesen lah. Lesen. Okey, tekong dah dapat lesen Okey. Lesen pertama tekong. Putai Okey. Tahniah tekong. Bagi 5 dulu lah. Satu. Okey, seperti yang sedia maklum tekong kita menggunakan kitai Kitai ni alat untuk mengeluarkan ikan dari mata pancing lah. Kalau nak keluarkan pakai tangan boleh tapi lambat. Tapi nak kena mahir jugalah menggunakan ni. Kalau menggunakan kitai ni senang. Kita letakkan mata pancing tu di mulut ikan tu, kita terus goyang je lah. Letak kitai kat mata pancing. Letakkan kitai di mata pancing tu, terus kita goncang je. Tercabut ada. Tapi kena pandai jugalah. Kena praktis juga. Kalau pakai tangan boleh, lambat sikit lah. Kalau setakat mata saya 3-4 mata tu boleh lah pakai tangan kot. Tapi yang dah 20 mata, 15 mata macam ni dia akan menggunakan kitai lebih pantas lah. Saya masih tak menurunkan pancing lagi tunggu tengah rancak berdansa nanti barulah kita turun. Kita bagi peluang tekong dan rakan-rakan di depan mancing dulu. Okay, selalunya kedalaman tu antara 5 hingga 20 meter. Ikan cencaru ni ikan pertengahan dia bukan ikan dasar dan bukan atas sangat. Dia antara 5 hingga 20 meter. Kalau anda menggunakan mangla tu, anda tengok dia punya meter dan turun 5 hingga 20. Bila sampai 20, 25 dan naikkan balik dan kita akan turunkan kembali. Banyak dah tip yang dikongsi hari ni. Kita masih lagi menunggu ikan yang Frenzy. Ikan yang frenzy. Yang frenzy masih belum ada yang frenzy lagi. Bersabar. Ni lebih sikit. Ini Besar. Ini besar. Ini sampai setengah kilo sekor. Ini besar depan ini. Ini besar. Ini 2 ekor sekilo ni. The best size. Ada size. Mata dia segar. Tu dia. Dia masih belum frenzy lagi Dia masih lagi misi menguntip. Kabut siku. Satu lepas. Cara menggunakan kitai. Memang mudah menggunakan kitai tu. Kita tak nak menyentuh mata kan takut tercucuk di tangan. Amat bahaya matanya amat tajam. Mata pancing ni ada dia punya taji Bila dia masuk dalam, kita tak boleh tarik dia keluar, takut cederaan bertambah teruk. Jadi kena hati-hatilah. Banyak kes yang terjadi terutama pada yang baru memancing cencaru lah. Keselamatan amat diutamakan. Kita nak selamat pergi, selamat balik. Tak nak balik ke hospital Ya, dia dah mula rancak 2 di sini. Nak minta tekong bagi putul lah.
Bila ikan dah makan tu, nak biar ke ataupun terus tarik ni tekong? Oh, kena terus tarik. Kenapa? Nanti takut dia ikan yang dah makan mata, contoh mata kelima, kalau kita biarkan dia akan panjat untuk ambil mata yang keempat. Dia akan panjat ke atas. Jadi nanti bila kita naik dia akan jadi bersimpul. Oh, faham. Kita nak meleraikan nanti makan masa lah. Maksudnya bila ada goyangan terus strike kita terus lah. Terus garau lah. Garau. Okey. Satu lagi putus yang penting jarang dikongsikan. Kita tak nak ikan kita tu, mata kita dalam 10 lah. Kita tak nak dia jadi bola, dia akan berkumpul jadi bola, Zul bila bermakna walaupun dia makan seekor, kita biarkan yang lain akan makan lagi, tak ada. Pasal kita tak tahu dia punya kumpulan tu berapa banyak. Terbaik. Jarang dikongsikan anda penonton Azman Ikan Bilis bertuah. Jika anda ingin mencencaru nanti dapat tips yang berharga ni. Jarang dikongsikan. Terima kasih Zul. Terima kasih kepada tekong Jijul kita Okey, memang betul lah tadi kita tak nak jadi bola. Bila jadi bola nanti kita susah nak menguraikan ikan tu Rasa saja ikan dah makan, tekan saja button tu dia akan naik. Tak kisahlah seekor ke 2 ekor ke, full house ke. Gitulah. Terbaik. Kita nantikan lagi. Okey, kita masih lagi berpindah randah terutama kita ditolak arus lah, dan kita kena kembali ke posisi yang lain dan mencari lubuk yang lain. Terus pandailah tekong kita cari lubuk. Orang lama. Kita tengok berapakah hasilnya. Wah, cici loro. Dua orang buat apa kat depan tu? Alamak. Tekong dah bersuara. Tak ada function depan. Ada function lah. Depan tak ada function katanya. Baru dapat 2 ekor tu. Belum lagi 2 tong Itu biasalah. Anda lihat tadi ketikapan Azizul untuk menarik pancing dan mengeluarkan ikan tu dari mata pancing lah. Dia pegang tali tu. Make sure tali tu sentiasa tegang. Okey, pancing dia dah standby Seekor je? 2? Wih, besar. Saya cakap seekor 2. Betul lah. Okey, teruskan. Saya sedang makan. Penat mengambil gambar rekan-rekan saya ni. Kelaparan saya. Saya makan dulu. Dia orang masih lagi bekerja. Okey, teruskan guys, teruskan. Seekor je? Seekor je? Seekor je? Bila nak kaya? Sikit lama-lama jadi bukit bang. Ya ke? Malu kalau pemandannya itu. Seekor bila nak kaya je ni? Kau 5. Dah makan lagi. Ayo makan lagi. Yang penting je makan. Ya ke? Turun makan, Dia kau tak turun dia tak makan. Belum, aku belum. Belum. Saya belum lagi. Saya belum lepas lagi. makan tak? Lepas makan. Okay, kasih dia orang dulu lah. Lepas ni anda tak ada lagi saya bercakap Tak ambil gambar je. Saya tak ada lagi buat ulasan. Okey, pukul 12.30 saya akan menurunkan pancingan saya yang pertama. Hampir 2 tahun ataupun 3 tahun saya tidak mencencaru. Pancing semua dah ready dengan Mia, Koman dengan semua dah siap, batu pun dah siap, rambut polo pun dah siap. Ayuh kita turunkan. Okey, aku turun dulu Zul, minta izin Sila minta izin dulu lah, minta izin tekon dulu. Alright. Lock dulu ketinggian. Okey, ini pancingan saya yang pertama Batu ladung akan dijatuhkan. Berapa meter Zul? Main 18. 18 18 hingga 20 meter. 20 Okey, bismillahirrahmanirrahim. 4 6 8. Bagi sikit lagi. Tak ada pun. Kau scam aku tu. Belum lagi belum lagi. Laju sikit bang. Kita boleh sentuh bang. Dah laju sikit macam ni lah. Kita maksimum dia. Garu dia laju bang. Dia laju lah. Okay, kena laju sikit jangan kata Jizul Okay, habis. Ada guys. Oh, rakaman cantik lah.
nantikan pancingan saya pertama Di mana aku punya? Oh, ini kau punya ke Jul? Kita mancing dia stres bang. Okey, inilah dia cencaru saya yang pertama setelah 3 tahun tak mencencaru Setelah teruk kena bahan dengan kawan saya ni. Mentang-mentang lah saya letak kamera lah, pancing last kali yang dia orang dah dapat banyak Ada komen tu? Ada komen. Okey. Serba salah nak komen lah. Serba salah nak komen, tak apa. Biasalah saya kena bahan hari ni teruk. Tapi tak apa, itu adat mancing lah. Bahan-bahan rencah-rencah dia tu. Ini dia yang pertama Ini nak kena tanda ni Zul ni. Tag. Oh, ni nak kena tag lah ni. Okey, ini yang pertama, tak besar lah. Okey, alhamdulillah. Okey. Masuk dalam bakul. Alright. Dah, fokus. Fokus guys, fokus. Seperti yang dinyatakan, kita berada di perairan antarabangsa di perbatasan lah. Kelihatan banyak kapal-kapal kargo lalu boleh kira simpang siur di sini. Ha? Makan. Sambil bersembang ni makan jarang dapat jatuh Berdengung tinggal situ mendengar Okey, tak banyak lah. Kita ambil satu-satu. Satu-satu pun okey lah. Janji ada. Saya cakapkan tadi, siapa pancing tak nak pumpau, pancing baru je lah. Pancing baru tak nak dapat, nak hanyikan datanglah cari cencaru. InsyaAllah. InsyaAllah mesti dapatnya. Ini yang apa? Pasang macam ni. Itu macam bagus lah. Aku nak ngitai pun tak tahu tu. Ush. A few moments later. Tenang guys. Tenang. Satu-satu kita bina. Baru dua brother. Yalah, orang semua dapat satu baru dua. Tekong jangan marah. Okey bang. Oh, alam pula rasa. Beginilah dia macam jaru depan belakang strike kiri kanan. Depan full lah, tapi saya tak dapat ambil gambar depan Nanti orang lain marah saya tak dapat ikan cakap. Tak apalah. Setakat ni anda tonton saya dengan jujur di belakang. Depan ada tu, nampak tu. Dah, lambai sikit lah. Ya, tapi tak apa, kita tak sempat layan dia. Kita pun sibuk di sini. Ekor je. Dah. Ekor je tu. Jadi bang. Tukar strategi nampak? Dah basi. Oh, dah basi. Wah. Mentang-mentang lama senyap. Lama tekong kita senyap Bukan dia separuh hari je. Oh, separuh hari je. Okey. Diam-diam berisi Jul. Wah. Kau dapat ke? Baik. Mana? Ekor bang. Malu lah bang. Seekor ujung sekali. Ekor ujung. Kita kali ni. Twist sikit. Setakat ni ada tu ada. Tapi masih belum memberansangkan lagi. Bukan seperti biasalah. Saya lah paman seorang.
Okey, ditaruh ais, lapis dengan ais untuk menjaga kesegaran ikan kita tu. Ya. Pindah. Relax Jul, kau jangan tengok aku Jul. Alah, dia perhati je bergerakkan aku. Aku lemah ha sini. Kau buat je kerja kau macam biasa. Jangan campur urusan orang. Ha. Kau jangan campur urusan orang. Untuk awak diam je. Relax. Jangan tengok aku Jul. Oh, awak dah ambil dah. Oh, ikan ni. Oh, patut dah. Satu pun satu lah. Kita kutip satu-satu. Dalam esok penuh lah. Macam mana semua tu belanjang? Ketai. Bagi saya tu bagi kita kat saya pula. Ya Allah, kita ini pun. Let's go. 25 weh, 21 22 weh. 21 22. Huh, siap bagi arahan ni. 21 22. Airkan bawah sikit. Oh, banyak ni guys. Ni kali banyak guys. Ni penuh guys. Macam penuh tapi tak adalah. Depan yang penuh. Oh, bukan kena badan lah guys. Seekor tapi kena badan. Laut. Oh, awak cemerlang. Alang buat apa lang? Tak apa. Ekor paling bawah pula tu. Hai. Wah, tekong seekor je wak. Mana dia? Paling bawah pula tu eh. Besar. Besar ni. Boleh lah, boleh terima lah. Boleh. Tak dapat bahan dia lah. Okey lah. Tak ada ranking tu susah nak bahan. Okey, kita tengah rancak walaupun ikannya tak serancak lagi tapi adalah naiknya. Okey, 1 2 1 2 1 2 gitulah. Alamak. Alah, sekor rabut. Tengok orang. Sekor pun naik lah. Oh. Nyalang. Orang buat macam aku dengan Abang Azman boleh tak? Tak bercakap. Buat kerja je. Kurang cakap, lebihkan kerja guys. Cuma borak je. Jangan kat jeti. Kurangkan publicity, lebihkan dia punya apa? Kualiti. Ke mana kawan lah. Dia tangkap masa turun dia tu lah. Tentu. Dia dah kalau naik ni sedap lah. Garas ni geng lah. Oh, berapa ekor bang? Oh. 2 pun cukup lah. Dan kosong. Masih lagi berusaha Faham lah. Alang dah gelisah. Alah, biasa je. Seko-seko je. Bukan banyak-banyak. Nama ni nama. Tengok kau tegur langsung habis. Ya. Kau tegur langsung habis. Betul. Baru nak bunyi. Jangan tegur babe. Aku diam je. Diam je. Fokus. Ni kau nak bunyi apa bang? Dia tak boleh ditegur ni.
Rezeki dikongsi bersama. Tak banyaklah, satu je. Kosong satu. Ini. Oh, Bizi panggil lah. Saya boleh tolong selesaikan masalah tu. Sabar, brother. Depan pun boleh tahan Waktu sekarang hampir pukul 3 petang Cicaru pekan petang. Ada masa dalam 1 atau 2 jam lagi lah. Mudah-mudahan ada lagi. Setakat ni boleh lah. Okey. Ada kata dah? Ada Ada depan. Di depan kanan pun ada. Di belakang macam biasalah, kurang lah. Bawa turun. Oh, turun. Kan kurang lah. Yang satu bakul ni aku rasa aku je yang lebih ni. Sambil pegang kamera sambil naikkan mancing Baik. Kan senang kerja dia. Jangan lupa subscribe channel Ikan Bilis Bukan kerja mudah ni sebenarnya. Kelang kabut, kena bahan lagi. Alright, kita teruskan. Tu dia depan, momentum dia dah datang sebelah petang. Tu dia kiri kanan. Tu dia. Kita cuba dapatkan sebanyak mungkin. Ikan ni perlu diambil Yalah, dah ada yang saiz yang besar-besar. Kalau kita tak ambil, Sini ada bang. mana? Dah Jijul minta lah. Tu. Tinggal 3. Oi, tinggal 4. Oh, satu lagi jatuh. Tinggal 3. Oh, alah. Oh, tak kalah. 4. Oh, 5. Ni on 3. Oh, alamak, satu jatuh, tak apalah. Tu dia bertali arus berderet-deret. 3. 3 ekor rabut. Satu dah jatuh. Tu dia, sebelah sana pun sama. Bertubi-tubi Belum frenzy lagi, belakang belum frenzy mana ada tadi? Dah? Ya, ni. Seko Ekor je, dia orang dah habis. Oh, seko lah. Okey, kita teruskan lagi kawan. Mudah-mudahan ada lagi sebab kita sekarang ni dah masuk waktu hampir penghabisan jugalah. Kita kena fokus untuk mencari ikan sebab perjalanan kita jauh Paling tidak pun pulang modal lah kata orang tu kan untuk dapatkan hasilnya. Boleh? Sebab ikan depan banyak, terpaksa ambil 2 bakul lah cara guna. Oh, okey, faham. Okey. Tam dulu lah. Aku kalau siput-siput yang aku tak nak mancing. Nampak ni. Kalau siput-siput. Gentilah nak tarik. Oh, depan banyak lagi lah. Petang hari Depan penuh Tak, seko-seko tak payah tu. Tu depan 4. Apa dia? Depan 4. Seko tu tak payahlah. Oh, ini pun boleh tahan Seko tu tak payahlah. Lepaskan balik. Oh, hebat. Seko pun ikan juga. Depan Apa value? Alright. Lantai tu. Hidup ni. Segar. Cicaru segar. Bulan puasa ni cicaru ni selalu orang buat belah belakang ataupun bakar lah. Nak buat masak lemak pun boleh. Nak buat sambal pun boleh. Oh, memang sedap lah. Okey.
Oh, ni banyak. Dua Alhamdulillah. Buat tambah-tambah bang. Mantap. Okey, teruskan guys, teruskan. Tak ada barang. Itu dia rakan kita Saudara Amin Ali. Saya pernah bermisi dengan di Pulau Angsa. Ramai rakan-rakan di sini dari Port Klang, dari pelbagai pengkalan di sekitar Port Klang. Ada yang datang dari Sementara, pengkalan Teluk Nipah lah, Sungai Kembung lah, pengkalan Pengail macam saya datang tadi. Inilah dia gambaran suasana Chencharu. Cukup meriah cuaca setakat ni, alhamdulillah cukup mantap dan panas. Saya anggarkan antara 10 hingga 15 buah bot lah. Azizul telah putus tali tadi disampaikan talang. Biasalah ada ikan-ikan yang permukaan yang atas menyambar. Tali kita kecil putus, ada tukar tali baru, batu baru dan kehilangan loceng Zul. Jadi kesunyian. Dia kesunyian sebab loceng dia hilang. Loceng standby tak ada pula. Memang sunyi lah hidup dia sekarang. Ini batu macam ni kena boiling, memang berbunjul jadi sebunjul lah. Banyak lagi batu kecil ni. Alhamdulillah. Sampai dah. Boiling sampai. Kau jangan macam-macam kau beli kat loceng tu, apa loceng pun tak ada. Kan ada. Boiling. Tak pasti, naik satu-satu. Satu dua je. Dia loceng tak ada tak apa bang, jadi tangkapan dia bagus. Tapi tak syok. Tak syok Zul. Ni dia pancing tak ada bunyi, Ada ikan tapi bunyi tak ada. Loceng sudah terbang. Bantai dia kalang. Simpian ni bang. Simpian ni tepat. Bersepah ikannya Oh dia. Alhamdulillah. Seperti yang saya nyatakan tadi, sesiapa yang pancing baru untuk rasmikan biahannya, silalah ambil trip Chencharu pasti dapat sikit dengan banyak saja. Okey. Bukan setakat hanya lagi, memang blender dah pancing tu, insya-Allah. Woi. Masuk. Tengah on ni. Tu dia rakan sepengkalan kita angkat sikit. Ipoh yang sama pengkalan kita tadi. Ada macam mana okey lah?
Berapa tong lah? Dah penuh tong? Oh, Alhamdulillah. Tong dah penuh kita pun dah penuh 1 tong lah takat ni. 1 tong dah penuh. Alhamdulillah. Gila kesunyian di ujung sana. Tanpa locengnya. Sebab penting loceng masa mencaru ni. Kita dapat dengar getaran dia tu. Cukup seronok. Tak sedar lah ikan makan ni semalam Loceng tak bunyi, loceng tak ada. Kesian lah. Waktu sekarang hampir pukul 4.30 petang Kita dah berpindah banyak tempat. Ini adalah satu spot kita yang terakhir lah sebelum kita pulang. Kita cuba sini dalam setengah jam. Lepas tu kita akan terus pulang ke Pengkalan sebab jalan pulang agak jauh, makan masa antara 2 jam hingga ke 3 jam. Setakat ni Alhamdulillah lah, ada lah kita mencari sikit lagi bonus untuk dibawa pulang, untuk dibawa laut untuk misi caru Ramadan kali ini. Depan tu dah penuh dah 1 tong. Alhamdulillah. Kita ni dah penuh. Kita cuba mengisi yang ni lah. Nak penuh tak mungkin lah dalam masa setengah jam ni, tapi sedikit lagi tambah dalam 10-20 kilo lagi, InsyaAllah kita cuba. Okay Tekong, termenung nampak hari ni? Tak ada Tengah mencari tali arus. Tengah baca last minute punya tanggapan ni. Okey, kita tak ada hasil yang memberansangkan, kita boleh beransur pulang lah. Okey, terbaik. Nak lagi cantik esok atau lusa lah, tapi esok kita dah berpuasa. Betul. Jadi puasa pertama kita berpuasa di rumah lah. Okey, betul lah tu. Yang paling cantik esok ataupun lusa lah, air betul-betul pasang besar lah. Saya tunggu di depan dulu lah. Kalau depan ada, belakang turun. Okey. Timing dah habis ni. Ikut timing dah habis kata Tekong, ikut timing dah habis. Ni dah habis waktu lah, tapi kita cuba 10 hingga 15 minit sebelum kita bertolak balik. Okey, kita cuba lagi. Ada ke Lang? Tak ada lah bang. Okey, kita akan pulang sebentar lagi. Kelihatan rakan-rakan saya pun nampaknya yang lain tu dah mula beransur meninggalkan Port Cencaru. Misi kita berakhir di sini. Di Pengkalan nanti saya akan buat penutup. Kita tengok ikannya dan kita dapatkan sedikit ulasan dari rakan-rakan saya yang lain dah. Kita akan berangkat balik. Waktu sekarang pukul 4.45 petang. Okay, let's go guys. Semoga dipermudahkan perjalanan. Okay, selamat sampai mudah-mudahan. InsyaAllah. Amin. Waktu sekarang tepat pukul 7 petang kita selamat sampai kembali di jeti Pengail. Alhamdulillah, ini yang kita mau setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam. Setiap kali trip memancing selamat pergi dan selamat kembali. Ada ikan, itu bonus. Bot dah selamat parking di sini. Saya recap sikit perjalanan pagi hari ni. Selalunya petang-petang ini cuaca hujan tapi petang ni cukup cantik. Memang lama dah saya idamkan cuaca macam ni. Sepanjang hari panas, air pun cantik, ikan pun alhamdulillah ada hasilnya. Angkat letak dia. Berat bang. Waktu sekarang dah hampir 7 suku kita pun tidak melengahkan masa sebab malam ni solat tarawih dah mula. Kita tutup saja di sini. Sebelum tutup video ni, saya minta sedikit pandangan dari rakan-rakan saya lah. Minta bagi sedikit ucapan berkenaan trip hari ni. Alhamdulillah, selamat pergi dan selamat pulang. Dan ada juga hasil walaupun tak seberapa sangat. Alhamdulillah. Terima kasih pada Wawa. Hari ni dia rajin memancing. Yang depan nampaknya yang memenuhkan tong. Okey, seorang lagi. Okey, orang yang kedua di depan bertengkus lumus memancing ikan, menyiapkan bot, menaikkan barang-barang dan sebagainya. Itu Alang. Bagi sedikit ucapan Alang. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Itu je lah hasil kita. Jangan lupa subscribe. Okey. Terima kasih Alang. Nanti jumpa lagi. Okey, terbaik Alang. Dan akhir sekali kita minta Tekong kita lah. Lepas tu saya buat penutup, kita lihat ikan dan
kita bersurai. Orang penting kita hari ini selaku tekong dan juga memberi panduan dan tips dalam misi kali ini. Saya minta pandangan saudara Azizul lah berkenaan trip hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi rumusan saya pada trip kali ini, alhamdulillah lah kita selamat pergi, selamat balik dan ada rezeki kita untuk kita menyambut Ramadan ni. Saya ucapkan terima kasih pada rakan-rakan saya yang ikut, terutama pada Encik Azman kita sudi untuk mengikuti trip Caru ni sambil-sambil untuk buat konten. Dia ilmu yang saya kongsikan tadi mungkin tak seberapa. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya pada Encik Azman lah. Alamak. Jadi itu saja yang saya boleh cakapkan lah. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Saudara Azizul lah, saya pun ingin mengucap ribuan terima kasih kepada dia sudi mengundang saya dalam pod dia ni dan sudi berkongsi ilmu pada anda semua. Semoga ilmu yang dikongsi oleh Cik Zul tu memberi manfaat kepada anda dan juga pada Cik Zul cukup-cukup terharu sebab dia berani berkongsi benda-benda ni. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini akan memberi manfaat kepada dia juga. Kata orang tu, manusia yang bermanfaat ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya pun dah tersasul dah ni. Tersasul dah ni. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa pada semua geng-geng pancing di seluruh Malaysia dan kepada semua rakyat Malaysia. Selamat berpuasa. Ya, selamat berpuasa. Okey, itu dia Zul. Itulah lebih kurang rumusan pada hari ini. Sebelum tu saya ingin mohon maaf juga kepada anda semua jika ada gurauan dan apa-apa perkataan sepanjang kelakuan kita sepanjang video ni ada menyinggung perasaan anda pun tidak berkenan dengan apa yang saya dan rakan-rakan saya. Saya mohon maaf dari sudut hati saya. Mancing ni biasalah kita bergurau senda, kadang-kadang gurauan tu tak kena dengan anda. Saya mohon maaf lah. Okey, kita tengok ikan lah. Okey, inilah hasil kita satu tong suku lah. Anggaran total lah hampir 100 kilo juga. Ini kategori biasa lah. Ada juga dia orang mencecah hasilnya sampai 200 kilo, 300 kilo bila betul-betul frenzy ikannya. Tapi hari ini rezeki kita setakat di sini saja. Alhamdulillah, syukur lepaslah lauk Ramadan untuk kita kali ini. Cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau sebarang kesilapan. Kita bertemu lagi di masa depan. Salam sayang daripada saya Azman Ikan Bilis dari Port Klang, Selangor. Assalamualaikum. Bye bye.